Hai korang. Untuk video kali ni kita nak buat puding mozaik. Cantik berwarna-warni. Rasanya pun sedap dan menyegarkan. Cantik kan? Lebih sedap bila makan sejuk-sejuk. Okeylah, jom kita buat. Mula-mula kita nak buat bahagian mozaik. Masukkan 700 ml air. 10 gram serbuk agar-agar. Gunakan serbuk agar-agar yang tidak berwarna. Setengah cawan gula. Kacau-kacau dulu sebelum buka api. Kita tak nak serbuk agar-agar jadi berketul. Bila dah sebati, baru nyalakan api. Masak sehingga mendidih. Bila sudah mendidih, jangan terus matikan api. Terus masak lagi seketika supaya agar-agar betul-betul masak dan mengembang. Sediakan 4 bekas sebab kita nak buat 4 warna untuk mozaiknya. Bahagikan agar-agar tadi kepada 4 bahagian. Bahagikan sama banyak. Untuk warnakannya, saya gunakan sirap. Yang ni sirap ros. Masukkan sedikit sirap ros dan gaul rata. Warna yang kedua, warna hijau, saya gunakan perisa pisang. Masukkan sedikit dan kacau rata. Untuk warna yang ketiga, saya gunakan perisa anggur. Kalau korang nak gunakan pewarna makanan pun boleh. Seterusnya, yang keempat, saya gunakan perisa sangkui. Masukkan sedikit dan gaul rata. Tunggu dan biarkan sehingga agak-agak mengeras. Sekarang agak-agak kita sudah pun keras. Sekarang kita nak potong kecil-kecil. Dah selesai potong semua, kita keluarkan agar-agar dari loyang dan kita akan masukkan ke dalam satu bekas. Campurkan ke semua agar-agar. Gaul-gaul supaya warnanya sekata dan ketepikan dahulu. Sekarang kita nak buat lapisan putih dia pula ya. Masukkan sekotak susu full cream. Nak guna susu segar ataupun low fat pun tak ada masalah. Masukkan secawan air. Setengah cawan gula. 10 gram serbuk agar-agar. 3 sudu makan susu pekat. Dan juga untuk melemakkan lagi, tambahkan sedikit garam. Kacau sebati dulu baru buka api. Masak sehingga susu mendidih. Bila susu sudah mendidih, jangan terus matikan api, teruskan lagi memasak supaya agar-agar betul-betul kembang. Jangan masukkan panas-panas, biarkan sejuk dulu sedikit, baru masuk ke dalam loyang. Jangan tuang semua, masukkan sedikit dahulu. Kemudian ambil agar-agar tadi, gaul-gaul rata supaya warnanya sekata. Tabur agar-agar dalam adunan putih. Tabur biar sekata. Dah agak-agak sekata, kita tuangkan lagi lapisan putih. Kita buat sikit-sikit supaya lapisan mozaik tidak tenggelam. Buat lapisan demi lapisan. Ulang proses yang sama sehinggalah habis. Kita buat begini supaya lapisan mozaik itu sekata, tidak tenggelam ataupun timbul. Jadi duduknya sama rata. Untuk dapatkan hasil yang cantik, kenalah susah sedikit ya.
Sudah selesai, tunggu sehingga agak-agak mengeras. Untuk cepat keras, boleh masukkan dalam peti sejuk. Dah pun siap puding mozaik yang cantik berwarna-warni. Selamat mencuba.